Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah subjek usul fiqh SYS 20202, Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Syed Omar serta rakan-rakan sekalian. Okay, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kami dapat menyiapkan dan membentangkan tugasan bagi subjek usul fiqh ini. Okay, baiklah, untuk pembentangan kali ini kami akan membentangkan tajuk Al-Azimah wal-Rukhsah yang membincangkan konsep hukum asal dan hukum keringanan dalam Islam serta kedudukannya dalam pembahagian hukum syarak. Okey, semoga perkongsian ini dapat memberi kefahaman yang jelas dan bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Zalia Atidah binti Jaafar, 083797. Okey. Hukum taklifi. Okey, Al-Azimah Ar-Rukhsah adalah salah satu daripada hukum taklifi. Yang mana kita tahu hukum taklifi ada 6 di bawahnya, iaitu wajib, mandub, haram, makruh, mubah dan azimah dan rukhsah. Dan kami akan membentangkan azimah rukhsah. Okey. Saya akan membacakan mukadimah terlebih dahulu. Yang pertama, Al-Azimah Al-Hukmu Syar'iyyul Asli Alladhi Syuri'a Li Jami'il Mukallifina Fil Ahwalil Adiyah Dunan Nazari Ilal A'dzar. Iaitu Al-Azimah. Iaitu Al-Azimah ni adalah hukum asal, hukum syarak asal yang diwajibkan untuk semua mukallaf dalam keadaan biasa, iaitu dalam keadaan yang tak mengambil kira sebarang alasan lah hukum asalnya. Okay, kemudian Ar-Rukhsah iaitu hukum istisna'i syara'ahu syari'u li takhfifil masyaqqati indal wujudi a'dzari aw darurah. Iaitu hukum rukhsah pula adalah hukum kelapangan, iaitu hukum yang diringankan lah, iaitu hukum istimewa yang disyariatkan oleh syarak untuk meringankan kesusahan apabila terdapat alasan ataupun keperluan. Okay, Ar-Ra'yul Al-Azhar iaitu pendapat yang lebih kuat mengatakan Al-Azimah dan Ar-Rukhsah ni termasuk dalam bahagian hukum taklifi juga. Okey. Baiklah. Azimah merujuk kepada, okey, saya terangkan lebih lanjutlah. Azimah merujuk kepada hukum yang diminta oleh syari', iaitu Allah dan Rasulnya, atau yang diharuskan secara umum untuk semua mukallaf dalam keadaan biasa. Okey, manakala rukhsah pula ialah kelapangan atau keringanan yang diberikan oleh syari', iaitu Allah dan Rasulnya dalam situasi darurat untuk memudahkan para mukallaf dan mengurangkan kesusahan mereka. Jadi secara ringkasnya, azimah ni adalah hukum asal yang perlu kita laksanakan, dan rukhsah ni adalah pengecualian atau kelonggaran yang dibenarkan dalam keadaan tertentu. Okey. Selain itu, perintah dan keharusan dalam macam mana cakap? Okey, selain itu, perintah dan keharusan juga termasuk dalam bahagian hukum taklifi kerana ia berkaitan dengan apa yang diwajibkan atau dibenarkan oleh syarak ke atas kita. Ada sebahagian ulama dia berpendapat bahawa azimah dan rukhsah ni sebenarnya termasuk dalam hukum wadi'i. Mereka berhujah bahawa azimah berkaitan dengan penetapan syar'i, bahawa keadaan biasa para mukallaf menjadi sebab kepada kekalnya hukum asal dan pelaksanaannya, manakala rukhsah pula berkaitan dengan penetapan syar'i, bahawa keadaan luar biasa dijadikan sebab untuk memberikan keringanan kepada para mukallaf. Dalam konteks ini, sebab atau sabab termasuk dalam hukum wadi'i.
Tapi pendapat yang lebih jelas dan kuat ialah azimah dan rukhsah termasuk dalam hukum taklifi, bukan hukum wad'i. Ada pendapat cakap hukum wad'i, tapi yang paling lebih jelas dan lebih kuat ni adalah yang mengatakan azimah rukhsah ni adalah di bawah hukum taklifi. Jadi untuk ringkasnya, azimah dan rukhsah memang sebahagian pada hukum taklifi. Azimah sebagai hukum asal, manakala rukhsah sebagai keringanan yang dibenarkan dalam keadaan tertentu. Baiklah, saya akan serahkan kepada pembentang yang kedua. InsyaAllah, seterusnya kita masuk kepada Qawaidul al-Istinbat yang bermaksud kaedah untuk mengeluarkan hukum bagi azimah dan rukhsah. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membincangkan kaedah istinbat hukum dalam Islam, syariat ini tidak akan dibina secara kaku. Bahkan ia dibina secara realistik dan memahami keadaan manusia. Antara konsep penting yang sering dibincangkan oleh para ulama ialah konsep al-azimah dan ar-rukhsah. Dua istilah ini sebenarnya sangat rapat dengan kehidupan seharian kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sedar bahawa apa yang kita lakukan itu berlandaskan kaedah yang besar. Seterusnya kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu al-aslu fi taklif al-ibahah awil wujub, yang membawa maksud hukum asal bagi syarak ialah harus ataupun wajib. Pada asasnya, hukum asal bagi setiap taklif ialah azimah. Maksudnya setiap perintah dan larangan Allah itu ditujukan kepada mukallaf dalam keadaan normal tanpa mengambil kira sebarang kesukaran luar biasa. Selagi seseorang itu sihat, mampu dan berada dalam situasi yang biasa, maka dia dituntut untuk melaksanakan hukum tersebut sebagaimana yang asal. Inilah yang dimaksudkan dengan azimah. Namun, dalam masa yang sama, Islam juga mengiktiraf hakikat bahawa manusia tidak sentiasa berada dalam keadaan ideal, yakni kesihatannya boleh terganggu, tenaga boleh berkurang dan keadaan hidup boleh berubah bila-bila masa sahaja. Maka, apabila wujud keuzuran ataupun kesukaran tertentu, syariat membuka ruang kepada rukhsah, iaitu pengecualian daripada hukum asal. Rukhsah ini bukan dicipta oleh manusia tetapi disyariatkan sendiri oleh Allah SWT sebagai rahmat kepada hamba-Nya. Sebagai contoh yang mudah, yang pertama, solat secara berdiri asalnya adalah hukum azimah, yakni ia dibentuk asal pelaksanaan solat fardu. Tetapi apabila seseorang itu sakit ataupun tidak mampu berdiri, syariat tidak memaksanya untuk terus berdiri. Sebaliknya, dia dibenarkan solat secara duduk. Jika duduk juga tidak mampu, dia boleh solat secara berbaring. Dalam semua keadaan ini, kewajipan solat tetap ada, cuma cara pelaksanaannya diringankan, yakni rukhsah mengikut kemampuan. Seterusnya, poin yang kedua pula ialah at-takhfif anil mukallaf, yakni keringanan bagi setiap mukallaf. Di sini kita dapat lihat bahawa rukhsah disyariatkan untuk meringankan beban mukallaf. Islam tidak datang untuk menyusahkan, apatah lagi membebankan manusia sehingga mereka tidak mampu beribadah dengan tenang. Apabila pelaksanaan azimah membawa kepada satu masyaqqah atau kesukaran yang nyata, maka rukhsah menjadi satu bentuk keringanan yang diiktiraf oleh syarak. Contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita ialah rukhsah apabila kita bermusafir. Yakni orang-orang yang bermusafir dibenarkan untuk mengqasarkan solatnya ataupun menjamakkan solat mereka. Walaupun solat 5 waktu asal hukumnya adalah wajib, syariat memahami bahawa perjalanan sering melibatkan keletihan, kekangan masa dan keadaan yang tidak menentu. Oleh itu, rukhsah ini hadir bagi memastikan ibadah tetap dapat dilakukan tanpa memberatkan diri. Seterusnya, poin yang ketiga, ad-darurah tubihu al-mahzurat, yakni keadaan darurat mengharuskan perkara yang asalnya dilarang oleh syarak menjadi harus. Di sini kita dapat melihat bahawa Islam menetapkan satu kaedah yang sangat penting, iaitu darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Dalam keadaan biasa, terdapat perkara-perkara yang jelas diharamkan oleh syarak. Namun, apabila seseorang berada dalam keadaan darurat yang sebenar, hukum tersebut boleh berubah demi menjaga nyawa dan keselamatan. Sebagai contoh, memakan bangkai adalah satu benda yang haram. Akan tetapi, jika seseorang berada dalam situasi kelaparan yang terlampau sehingga mengancam nyawa dan tiada makanan halal yang lain, maka dia dibenarkan memakan bangkai tersebut untuk terus hidup. Keharusan ini bukan bermaksud hukum haram itu dibatalkan, tetapi ia ditangguhkan kerana darurat yang dihadapi. Dalam isu ini,
Penting untuk kita fahami bahawa rukhsah hanya digunakan sekadar keperluan, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bermudah-mudahan. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam sentiasa seimbang antara menjaga hukum dan menjaga nyawa manusia. Kemudian poin yang keempat pula ialah al-uluwiyah bainal azimah wa rukhsah. Yang ini di sini timbul persoalan tentang keutamaan antara azimah dan juga rukhsah. Adakah kita sering dituntut untuk memilih hukum yang lebih berat ataupun sentiasa memilih hukum yang lebih mudah? Jawapannya bergantung kepada situasi dan kemampuan seseorang itu sendiri. Jika seseorang itu mampu melaksanakan azimah tanpa membawa sebarang mudarat, maka beramal dengan azimah adalah lebih utama. Namun, apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang lemah, sakit atau tidak mampu, maka mengambil rukhsah adalah lebih utama dan lebih tepat di sisi syarak. Sebagai contoh, orang sakit yang masih mampu berpuasa tanpa menjejaskan kesihatannya, maka puasanya itu adalah lebih baik. Namun, jika puasa tersebut menyebabkan kesakitan bertambah ataupun melambatkan penyembuhan, maka berbuka puasa adalah pilihan yang lebih utama. Ini kerana Islam tidak menilai ketaatan berdasarkan kesukaran yang dipaksa, tetapi berdasarkan ketaatan yang selari dengan kemampuan. Kemudian poin yang terakhir ialah ar-rukhsah tusbihu wajibah inda darurah al-qaswa. Yang ini terdapat keadaan tertentu di mana mengambil rukhsah bukan lagi pilihan tapi menjadi satu kewajipan. Yang ini apabila meninggalkan rukhsah boleh membawa kepada sesuatu kebinasaan ataupun boleh menyebabkan satu kematian. Dalam situasi seperti ini, memaksa diri untuk berpegang dengan azimah bukanlah satu bentuk ketakwaan, bahkan boleh bercanggah dengan kehendak syarak. Sebagai contoh, orang sakit yang jika terus berpuasa boleh membawa kepada mudarat serius ataupun kematian, maka wajib baginya untuk berbuka. Jika dia tetap berpuasa atas alasan ingin berpegang pada azimah, sedangkan bahaya itu jelas, maka perbuatan tersebut tidak selari dengan prinsip syariat yang menekankan penjagaan nyawa. Sebagai kesimpulannya, daripada keseluruhan perbincangan ini, kita dapat fahami bahawa konsep al-azimah dan ar-rukhsah mengajar kita untuk beragama dengan ilmu dan keseimbangan. Azimah diamalkan ketika mampu, rukhsah pula diamalkan ketika perlu. Dan kedua-duanya bertujuan memastikan manusia dapat terus beribadah kepada Allah tanpa menzalimi diri kita sendiri. Seterusnya kita masuk pada poin yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman Alishra binti Rajuddin, memegang matrik 0813999. Untuk poin yang seterusnya, bukti syariat dan analisis hukum. Yang pertama di sini azimah, iaitu solat dan puasa. Seperti yang kita tahu, azimah ni adalah hukum asal. Dan solat dan puasa ini adalah hukum asal yang kita perlu tunaikan. Pada asalnya dia wajib. Tapi jadi disebabkan dia hukum asal, maka wajib ke atas mukallaf untuk melakukan solat dan puasa. Yang kedua, rukhsah. Seperti yang kita tahu, pada asal rukhsah iaitu iftar musafir, iftar bagi musafir, bagi orang yang sakit. Seperti yang kita tahu, pada asalnya puasa itu adalah wajib. Tapi oleh kerana sebab musafir dan sakit, kita diberi keringanan untuk berbuka puasa oleh kerana iftar dan musafir. Yang ketiga adalah juga rukhsah, iaitu makan bangkai ketika darurat. Dalilnya aklul maitati indal ju'i syadid. Apabila kita lapar sangat dan ketika masa tu tak ada makanan lain, memang masa tu ada bangkai saja, jadi diberi keringanan untuk makan bangkai apabila darurat, oleh kerana untuk menjaga diri daripada hilangnya nyawa. Yang keempat, rukhsah bercakap dengan kekufuran apabila dipaksa. Ikrahul lafzi al-kufri ma'a itma'innal qalbi bil iman, iaitu dipaksa untuk mengaku kufur, tapi dalam hati masih tenang dengan keimanan. Jadi kita diberi keringanan untuk
berkata kufur, dalam masa yang sama hati kita masih tetap dengan iman, iaitu agama Islam. Yang kelima, al-azimah, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi al-munkar. Kita boleh amar ma'ruf nahi munkar, pada asalnya dia azimah, tapi oleh kerana kita takut yang bersangkutan, dia jadi rukhsah. Tapi al-akhzu bil azimah, kita pada asal-asalnya kita ambil hukum asal azimah itu sendiri. Ya, itu saja dari saya. Kita pergi kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Amalina binti Hamdan, nombor matrik 083407. Baiklah, mari kita pergi ke yang seterusnya, iaitu kesimpulan dari apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu khulasah. Al-azimatu hukmu asli yajibul iltizam bihi idza lam tujad a'zam. Yang mana azimah ni merujuk kepada hukum asal yang ditetapkan oleh syarak dan wajib dipatuhi oleh mukallaf apabila tiada apa-apa halangan, iaitu apabila tidak wujud sebarang keuzuran atau kesukaran yang diiktiraf oleh syarak, seperti kesakitan yang bersangatan sehingga memudaratkan dirinya sendiri. Hukum ini mencerminkan tuntutan atas syariat terhadap pelaksanaan perintah dan larangan Allah SWT. Seterusnya ialah azimah. Seterusnya adalah rukhsah. Rukhsah hukum istisnai li takhfifil musyaqqati wa qad takunu wajibatun fil halat. Seterusnya adalah rukhsah. Rukhsah pula ialah hukum pengecualian yang disyariatkan sebagai bentuk keringanan untuk menghilangkan kesukaran ataupun kemudaratan yang dihadapi oleh seseorang mukallaf. Dalam keadaan tertentu, rukhsah bukan sahaja diharuskan, malah boleh menjadi wajib sekiranya meninggalkannya membawa kepada kemudaratan yang nyata. Contoh seperti puasa tadi, jika seseorang itu mempunyai keuzuran seperti tua dan tak mampu untuk berpuasa, dan jika dia berpuasa akan memudaratkan kesihatannya. Jadi wajiblah ke atasnya untuk tidak puasa. Dan seterusnya ikhtiyar bainal azimah wa rukhsah ya'tamidu darurah wa qasr. Yang mana pemilihan antara azimah dan rukhsah bergantung pada tahap keperluan dan darurat yang dialami oleh seseorang mukallaf itu. Sekiranya keadaannya masih boleh dicapai batas kemampuannya dan tidak memudaratkan dirinya, pelaksanaan azimah adalah lebih utama. Namun apabila wujud keperluan mendesak yang boleh menjejaskan keselamatan, kesihatan atau kemaslahatan dirinya, maka rukhsah dibenarkan bahkan dituntut. Seterusnya adalah istinbat. Ya'tamidu ala qawaid mislu al-aslu fil ahkami at-takhfifu anil mukallafi ala qudratil mukallafi wa zurufi ad-daruratu tanbihul mahzurati wal uluwiyatil azimati idza amkin. Yang bermaksud, istinbat hukum dalam konteks ini adalah berasaskan kaedah-kaedah fiqh yang muktabar. Antara prinsipnya yang membawa hukum asal yang hendaklah dikekalkan. Kewajipan ini meringankan beban mukallaf itu sendiri, yang mana ianya menggunakan kaedah ad-darurat al-mahzurat, yang mana keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Seperti bangkai, kalau seseorang itu dalam keadaan darurat dan jika dia tak makan bangkai itu, maka dia akan mati. Jadi harus bagi dia untuk makan bangkai itu. Serta keutamaan pelaksanaan azimah apabila mukallaf mempunyai kemampuan. Maka kesemua pertimbangan ini mengambil kira keadaan dan kemampuan individu secara menyeluruh untuk selaraskan dengan maqasid syariah. Ini pelajari. Wallahu a'lam. Semoga pembentangan ini memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.